Salam sejahtera. Satu tinjauan mendapati 96% majikan menyatakan mereka berdepan kos operasi yang lebih tinggi susulan kenaikan harga tenaga. Tinjauan oleh Persekutuan Majikan Kebangsaan Singapura SNEF itu berdasarkan maklum balas 210 syarikat merangkumi sektor pengeluaran, perkhidmatan dan binaan. Dalam kalangan 96% tersebut, kira-kira 4 daripada 10 majikan melaporkan peningkatan kecil dari segi kos. 4 daripada 10 mencatatkan kenaikan kos yang sederhana, manakala 2 daripada 10 mengalami peningkatan kos yang ketara melebihi 25%. Tidak mengejutkan, komponen utama peningkatan kos operasi ialah utiliti dan bahan api pada kadar 70%, manakala bahan mentah dan bekalan serta pengangkutan udara dan laut merangkumi lebih 50%. Para responden menyatakan kenaikan harga tenaga turut memberi kesan terhadap operasi. Selain peningkatan langsung dalam kos utiliti dan bahan apir, mereka juga terpaksa membayar lebih untuk bahan mentah, bekalan dan logistik. Dalam sektor yang bergantung kepada tenaga kerja seperti perhotelan, runcit dan makanan dan minuman, tekanan terhadap kos buruh juga semakin meningkat. Kesemua faktor ini menjejas jumlah keuntungan di samping permintaan pelanggan yang semakin melemah. For the longer term, I guess, to build that resilience in your business, energy resilience, you do need to transform or adopt more energy efficient solutions. So broadening the efficiency grant to all sectors from beyond the initially 6 sectors that was announced, I think that will spur more business to look at more energy efficient solutions, and that will help to build resilience in the business for long term. Sementara itu, sebahagian besar majikan tidak melaksanakan perubahan pada tenaga kerja atau tempat kerja sekalipun harga tenaga meningkat lebih tinggi. Menurut tinjauan yang dijalankan oleh Persekutuan Majikan Kebangsaan Singapura, majikan-majikan yang menangguhkan pelaksanaan perubahan pada tenaga kerja atau tempat kerja membayangkan bahawa kebanyakannya sedang meneroka pelarasan operasi sebelum mengambil langkah-langkah yang memberi kesan langsung kepada pekerja mereka. Langkah-langkah lain yang diambil untuk menangani kenaikan kos termasuk pengurangan waktu kerja, kerja lebih masa atau shift, penempatan semula kaki tangan atau silang latihan dan pengurangan jumlah pekerja disebabkan oleh peletakan jawatan.